Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni akak nak buat masalah dia. Ini akak gunakan kacang parpu yang tinggal banyak niji. Mula-mula rendam dulu, bagi dia kembang. Akak rendam sebelah pagi bersama dengan cili kering. Cili kering dia kembang, nanti kacang parpu pun kembang kan. Satu kali jalan. Lepas tu akak kutip daun kari dan juga cili api dekat belakang rumah. Dapat sikit ni, alhamdulillah. Okey, ni bahan-bahannya. Okey, sebelum korang tanya kenapa kuku akak tu nampak hitam, inilah penyebabnya. Buah ni lah, dia bergetah tau. Susah pula tu nak keluar. Okey, ni dah kembang tadi tu kacang parpu. Kita tambahkan dengan cili api, jintan manis, jintan putih. Tambahkan sedikit garam. Kalau korang nak letak Pak Haji pun boleh, ikut korang lah. Tapi kalau letak garam pun dah cukup, sedap. Lepas tu korang tambah daun kari dan juga bawang besar. Mix sekali. Ni rasa dia nanti bila korang goreng dia lebih harum. Okey. Lepas tu akak tambah sedikit tepung jagung. Tepung jagung akak letak 2 sudu besar. Ni akan merangupkan nanti kita punya masa lodeh masa kita goreng. Sedap. Korang patut cuba tahu. Yang mana yang tak tahu lagi resepi ni, ni akak dah bagi tahu. Nanti korang cuba. Okey kawan-kawan. Nampak tak? Luar dia rangup, di dalam dia lembut. Okey. Selamat mencuba kawan-kawan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang tak percaya, dengarlah bunyi dia.